ke semua air ni. Untuk penutup botol warna putih merupakan air pipe yang ditadah kemudian menjalani proses penyulingan dan ditambah bahan kimia. Sebab tu air penutup botol putih dilabelkan sebagai air minuman atau drinking water. Yang kedua, penutup warna hijau. Air ini adalah air mineral semula jadi. Air diambil khas dari dalam tanah di kawasan tertentu yang diperakui melalui mata air. Ia mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi. Dan yang last kali adalah flash UniWave air beralkali. Air yang melalui proses penapisan berlapis. Kemudian melalui teknologi khas iaitu teknologi UniWave. Air beralkali adalah air yang di pH yang lebih tinggi berbanding air biasa. Sebab itulah flash UniWave air beralkali ni dilabelkan sebagai air beralkali yang lebih smooth dan selesa diminum setiap hari. So kalau korang nak air yang lebih better daripada air harian korang boleh grab flash UniWave air beralkali sekarang. Tekan link di bio kalau korang nak order.